Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kat depan saya ni ada Suzuki GSX GT. Okay, so kehadiran customer kali ni untuk buat pemasangan horn padu. Okay, horn padu bermaksud horn PR ni daripada saya. Okay, so horn ni saja yang saya recommend kat customer. Tapi macam untuk video kali ni saya nak ceritakan sikit. Ada satu horn yang terbaru ni yang tengah trending viral daripada TikTok. Okey, daripada TikTok yang Honda warna merah. Okey, saya ada pasang dekat ADV. Tak tahulah video ni saya dah masukkan belum video ADV ataupun sudah, belum atau sudah. Tapi boleh tengok horn daripada video tu. Dia agak kuat, tapi masalah dia horn tu besar sangat. Okey, horn tu dia memang besar lah. Kalau nak dibanding daripada jauh tak nampak, tapi bila kita pegang, kita nak pasang, memang leceh sikit. Dan dia ambil makan ruang. Jadi saya lebih cadangkan pakai horn PR ni. Okey. Macam saya bagi tahu, pemasangan dengan saya tak ada potong wire, tak ada curi karen. Kita ambil contoh Modenas Vulcan, Kawasaki Vulcan sebelah saya ni. Dia pasang dekat kedai yang terkenal. Potong sana, potong sini, signal tak hidup, apa benda tak hidup semua. Dah cari ke saya. Tapi customer ni setuju untuk cost repair, troubleshoot dengan saya, baru saya buat. Okey. So kita tengok horn PR ni dipasang dekat Suzuki GSX GT ni. Okey. Okey, alhamdulillah kita dah pun siap pasang horn padu dekat Suzuki GSX GT ni. Okey, GSX GT. Okey. So customer ni sebelum ni dia ada cakap dengan saya, dia ada bagi gambar kat saya, orang yang pasang horn sebelum ni dekat motor lain lah. Contoh dia pasang kat luar ni. Okey, so agak lawak. Saya akan letakkan sekali gambar dia macam mana view tu. Okey, so saya kata tak cantik. Letak tersorok dekat dalam cantik untuk motor macam ni. Kecuali motor macam naked, touring macam tu, boleh lah nampak terkeluar kan. Okey, so kita tengok bunyi dia macam mana dekat Suzuki ni. Okey, so okey. So itu sahaja untuk Suzuki GSX GT ni. Dia pasang horn saja, horn padu. Okey, kalau dia rasa nak pasang, sebab dia dah ada spotlight. So kalau dia nak pasang navigator, tadi dia tengok navigator dekat motor Vulcan ni. Kalau dia minat, dia boleh order dengan saya lah. Okey, so macam saya beritahu, pemasangan dengan saya tak ada potong wire, tak ada curi karen. Okey, jadi pemasangan dengan saya mengikut spesifikasi. Kalau kata short, aksesori tu saja yang short. Okey, macam spotlight, aksesori tu macam spotlight, horn, navigator, lampu ke, lampu tambahan ke. Okey, so itu saja yang akan short. Yang lain tak ada masalah. Okey, so jika anda berminat nak berurusan dengan saya ke apa, boleh terus call ataupun contact dekat nombor yang tertera ni. Okey, ciao.